Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat bertemu kembali bersama dengan Abang Lain tu Zack dalam segmen satu hari satu video bersama dengan Lain tu Zack. Okay. So hari ni 1 Ogos, bulan kemerdekaan, merdeka. Yo, what's up bro? Okay. Okay, kita nak sambung balik cerita lah. Sambung balik cerita semalam, yang mana semalam kita sembang pasal A to Z, dah siap rakaman, apa semua album dah siap hantar ke saya kat rakaman kan. Okey, oleh kerana kita ni hati baru, maka tak ada siapa lah kenal lagi. Tu serang cakap, tak ada siapa kenal lah, tak ada siapa pot pun dengan orang baru kan. So kami terpaksa diperkenalkan lah oleh PR saya kat rakaman Sony Music. Bawa lah kita orang ke radio-radio apa semua kan. Kenalkan dengan DJ, hantar CD, single. Dulu bila satu album siap, kita kena buat satu CD, satu lagu je jadi itu jadikan single utama lah, hantar ke radio. Dan single utamanya lah Berdendang tu lah, Leng 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 tegeling geling, lagu tu kan. Tapi walaupun orang tak kenal, bila kita hantar kat DJ tu, diorang pelik lah, lagu ni dahsyat pelik macam tu lah. Kemudian buat photoshoot, pergi ke majalah-majalah, walaupun nanti bila keluar kan kecil je kan, okey lah, hati baru kan. Alright, dan Sony Music ni, tapi Abang Lan nak ucapkan terima kasih pada Sony Music lah. Mantap lah, diorang punya promosi semua hebat lah kan. Diorang ada artis-artis popular ramai, itu ada Spring, ada Shima, ada ramai lah. Tak lama lepas kita orang masuk tu pun ada Era Fazira, ada Amy Mastura, ada Lavender, banyak lah kan, banyak artis top. Jadi salah satu artis popular yang membantu kita orang, kan, membantu kita orang promosi. Sebenarnya diorang punya plan promosi tu memang dah dibuat, dan kita orang ni cuma ikut belakang dia je lah kan, tompang kan, tompang. Jadi salah seorangnya adalah kumpulan Spring lah. So dia tengah buat satu program sesi cakap-cakap bersama Spring. Jadi kita ikut je belakang diorang kan, macam tu kan, ikut je mana diorang pergi tu kita ikut. So sebelum diorang naik ke pentas tu, kita orang akan kita orang akan mulakan persembahan lah, lagu-lagu pertama kita orang kan, lagu Berdendang lah. Nah, boleh ingat lagi kan, lagu promosi pertama yang kita orang menyanyi bertiga tu adalah di Alpha Angle Wangsa Maju kan. Aku menggigil loh. Menggigil kan. Masa tu Spring ada buat sesi cakap-cakap sama Spring naik pentas. Sebelum dia naik pentas tu, kita orang kena naik lah. Itu first time, serius. Jadi aku pegang mic menggigil kan. Macam ni lah, ambil macam tu kan, menggigil kan. Kalau ada brother kat bawah tu marok lah, peminat Spring lah kot. Halo brother, lu kalau lu tak nak nyanyi, lu tak boleh nyanyi, gigil, bagi gua nyanyi lah naik atas. Dia cakap siut kan. Aku ingat sampai sekarang ayat dia kan, kau tak boleh nyanyi, kalau kau takut nak nyanyi, bagi aku nyanyi lah. Dia buat macam tu lah kan. Siut teringat. Okay, so itu sesi cakap-cakap bersama Spring, kita follow belakang lah. Tapi kita nak ucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada Aming Spring lah. Ini mantap lah, kita punya hero lah kan, yang banyak membantu A to Z. So satu kali tu dia ada satu program di Singapura tau. Di Singapura, Aming. Jadi Sony minta dia tolong nyanyikan lagu kita orang, lagu Leng 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 Tegeling. Gila, Aming kalau ni mesti diingat kan. Okay, jadi kali pertama orang dengar lagu tu, satu Malaysia, Aming kot yang nyanyi, siapa tak kenal Aming kan. Lagu tu macam pelik kan. Jadi besoknya orang cari Leng 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 Tegeling geling kan. Lepas tu besoknya orang cari tau album tu. Sebab Aming ada sebut kita orang lah, promote sikit lah kan, tolong adik-adik kan. Kan sampai besoknya tu, seminggu lepas tu kan, album tu meletup jualan banyak, ratus-ratus, ribu-ribu, naik. Dan akhirnya kita meletup di negeri Sarawak. Sebab lagu tu dia ada unsur dialek negeri Sarawak. Jadi orang ingat kita ni orang Sarawak kan. Jadi banyak lah kan jemputan daripada Sarawak apa semua kan. Selepas daripada album lagu tu naik lah, sehingga kan lagu tu jadi top song of the year tau. Dulu ada kat macam program reality show, tapi dia bukan macam sekarang kat TV je. Dulu kita orang kena menjelajah satu Malaysia bersama dengan radio. Ini adalah konsert puncak pujaan 10 RTM Nescafe. So kerjasama RTM dengan Nescafe, dia akan ada pertandingan lagu-lagu yang minggu-mingguan top tu kan. Dia bawa ke negeri-negeri lah sambil bertanding. So lagu kita orang masuk ke final, dan akhirnya final di RTM di Angkasa Puri, kita orang menang. Inilah dia anugerah pertama yang kita terima, lagu Berdendang Leng 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 Tegeling geling. Inilah dia. Sampai sekarang lu ingat kan. Terima kasih Brother Aming. Brother Aming, walaupun kita sama umur, tapi aku panggil kau abang lah Aming. Okay, sebab dia balung kita orang dalam Sony Music kan. Okay, itu je.
Selepas tu banyaklah jemputan-jemputan dari negeri Sarawak apa semua kan, sampai ke orang Sarawak pun ingat kita ni orang Sarawak. Ada satu kali tu kejadian tu, aku turun first time kat Sarawak tu, pergi minum kat kedai satu sebelah airport tu. Makcik cakap, dulu kau selalu lepak kedai aku. Dia cakap bunyi Sarawak kan, tapi orang Sarawak tolong sebut kan, kau selalu lepak kedai aku. Sekarang sejak aku jadi penyanyi duduk Semenanjung, kau tak ingat aku tak? Aku cakap mesti bila aku duduk tinggal kita orang Sarawak, mungkin ada yang sama muka ke tak tahu kan. Jadi itulah permulaan nama itu Z naik dengan konsep lagu ni lah, berdendang yang aku tak nak nyanyi mula-mula ni dulu, dan akhirnya lagu itulah yang menaikkan nama. Betul lah macam Abang Kia cakap, jika apa kau jangan hina lagu aku. Ingat lagi perkataan tu, kau jangan hina lagu aku. Lagu ni aku buat dengan sembahyang hajat. Dengan sembahyang hajat semua, InsyaAllah lagu ni akan menaikkan nama korang. Betul. Ingat sampai sekarang. Alhamdulillah, dahsyat. Itulah, terima kasih Brother Kia kerana membawa naik nama A to Z, bagi nama pada kumpulan A to Z, dan memberi peluang kepada Lan A to Z untuk mula-mula diterima kan. Okay, itu first round. Itulah dalam episod kelima. So dalam masa sama, korang yang nak dengar Abang Lan punya celoteh ni, dia ada episod-episod tau. Sekarang dah yang kelima. So korang boleh cari dekat TikTok Lan A to Z. Okay, Lan A to Z, LANNATOZ. Dalam tu ada playlist. Lan dah masukkan dalam setiap episod tu, masukkan dalam playlist tu. Korang boleh cari kat situ kod-kod yang tertinggal ke kan. Alright, tu dah anyway. Masih banyak-banyak, kita jumpa lagi besok untuk episod yang ke-6. Alright, kita sambung cerita hari ni besok. Dia tak boleh panjang-panjang, pendek-pendek je, kurang 10 minit. Okay. Alright, ada yang nak dapat khidmat Abang macam biasalah. Minggu ni tak ada job. Okay, relax sikit. Minggu depan rasanya tak ada kot. Okay, nak dapat khidmat sewa PA system untuk majlis-majlis kenduri kendara, majlis makan malam, sukan sekolah, whatever lah yang menggunakan. Okay, nak dapatkan DJ, nak dapatkan MC, nak dapatkan penyanyi, boleh kontak-kontak Abang Lan. Okay, Abang Lan buat bisnes tu dalam bersama dengan Lan A to Z Entertainment. Okay guys, thank you so much. Nanti kita jumpa lagi. Sambung balik besok. Okay, kita jumpa lagi. Okay, insyaAllah semoga semuanya dipermudahkan urusan kita dunia akhirat, insyaAllah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye bye, peace.